Kepada semua mami yang suka bawa anak korang pergi staycation, tidur hotel ke apa semua, korang kena ada benda ni tau. Ada dekat Putri ni ada dua. Satu yang untuk dewasa punya, yang ni kalau korang rasa macam stres ke, mual ke, lenguh-lenguh ke, korang just pakai. Nak pakai pun senang je. Nampak tak dia macam ni? Okay, korang just roll je. Nampak tak? Lepas tu korang pakai and dia punya bau pun sangat-sangat calm and dia sangat relax. Okay, dia punya bau. Lepas tu kan dia cepat je resap. Kalau korang nampak kat tangan Putri, nampak tak? Putri akan bawa sebab Putri tahu kalau tidur dekat hotel ke apa, anak kita akan mandi swimming pool. Okay, so kemungkinan untuk dia selsema ke batuk kan. Ni Yukaza Flu Stop. Pakai pun sangat-sangat senang. Lepas tu pula dia baby friendly tau. Sebab dia G6PD friendly. Pakai pun sama juga. Okay, dia jenis roll. Okay, kat sini. Okay, memang bau Yukaza ni memang semua sedap. Okay, yang budak punya ke ataupun orang dewasa, just nah je bau dia tak terlampau kuat. Okay, yang ni dia melegakan sesama. Boleh pakai untuk bayi yang 3 bulan dan ke atas. Apply pun senang je. Depan and belakang dada, belakang telinga. And apply juga dekat tapak kaki. Lepas tu pula boleh guna 2 kali sehari. Pakaikan dekat anak korang, just urut-urut kan. Urut-urut dada dia, dia punya kat sini, dia punya belakang kan. Terus tidur tau. Okay, Putri recommend untuk korang ada satu at least bawa ke mana-mana. Kalau korang nak pergi tekan dekat beg kuning sekarang, Putri takut ramai mamis yang banyak grab tau.